Memandangkan dah lama sangat kita tak buka dekat hotel, jom kali ni aku nak bawa korang pergi dekat Swiss Bell. Dekat sini. Kalau korang nak tahu, dekat sini antara salah satu tempat yang aku suka jugalah. Disebabkan tempat dia seriously memang nice. Makanan dia nice. Kalau korang nak tahu, jom kita tengok. So ini pintu masuk dia. Tapi ada kongsi facai sikit. Yang ni sebab kita tengah hari Chinese New Year lagi. Dan inilah tempat makan dia. Kalau korang nak tahu, sekejap lagi aku tunjuk. Dia siap dia ambil gambar gitu lah. Nama Suib. Alright, jadi jom kita masuk. Tengok suasana kat dalam ni. Angin ni seriously memang kuat lah. Aku tak pasti korang boleh dengar suara aku tidak. Aku tak pasti korang boleh dengar suara aku tidak. Tapi kita cubalah. Right, so ini bahagian dewan makan dia. Dan brother ni tengah tunjuk tempat duduk kita kat mana. Okay, baik. Kat sini Assalamualaikum. Alright, tadi kita jumpa pula MMK dengan Kuantan Viral. Ada sekali rupanya. So sambil-sambil tu bolehlah kita lempak sekali. Alright, so kita dapat tempat duduk dekat sini. Ni ruang VIP kot. Tak tahu. Okay. So kita dapat tempat duduk sini memang nice sikit tu. Lepas tu dengan ada wow sekali kan. Jadi sekarang kita nak tengok makanan apa yang ada. Jom. Alright, dekat sini ada macam-macam menu. Dan ini tempat yang paling favourite. Memang semua orang akan pergi. Itu dia. Jom kita tengok kambing dia. Kalau korang tekak-tekak orang putih, korang nak juga makan pasta, dekat sini pun ada pasta. Jangan risau. Tu dia. So dekat sini pun ada pasta. Korang boleh dapatkan dekat sini. Dan ini untuk pencuci mulut. Korang boleh ambil lychee kang, pengat nangka, bubur dan juga koktel. Dekat sini ada bubur lambuk warisan. So korang boleh buat macam mana yang korang nak lah. So semua dekat situ. Dekat sini pula ada jagung. Dekat sini ada popcorn. Untuk adik-adik yang nak makan aiskrim, dekat sini ada. Kon pun dah sediakan. Yang ini pula setup untuk ABC. Korang boleh buat sendiri sebab dekat sini dah ada. Tu dia. Dekat belah sini dia ada sup kambing, sup tulang kambing. Korang boleh pilih lah nak mi macam mana ataupun nak roti. Dan ini dia punya kebab, martabak, roti john. Ini pula bahagian laksa. Jadi korang boleh pilih korang nak laksa mana. Ada laksa nyonya, laksa lemak, laksa asam dan juga laksa Johor. Dan ini dia punya setup untuk laksa korang. Boleh pilih mi macam mana. Korang nak setup korang punya laksa macam mana. Dan ini pula bahagian air. Korang boleh dapatkan longan, blackcurrant, soya dan macam-macam jenis air lagi dekat sini. Dan ini dia colet Kelantan. Selesai sudah kita buka puasa di Swiss Bell Kuantan. Seriously, padaku memang berbaloi untuk korang try buka dekat sini. Paling aku suka dia punya daging harimau menangis dan lemak bakar. Padaku memang betul-betul sedap. Dan kalau korang nak, korang kena book awal. Sebabnya memang takkan menyesal korang buka dekat sini.
Dan korang nak aku buka kat mana lagi? Cuba korang komen. Tapi aku ada plan lah untuk buka dekat masjid. Korang boleh suggest tak? Masjid mana yang sesuai untuk kita buka? Cuba korang komen. Kita jumpa dalam next video. Thank you.